Mengapa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL pilih bulu dalam mengenakan tindakan di antara penjaja tempatan dan pendatang asing yang berniaga tanpa lesen sah di kawasan larangan seperti sekitar Kuala Lumpur? Persoalan itu dibangkitkan seorang pemerhati susulan tindakan DBKL yang kerap kali menyita barangan milik warga negara. Namun tindakan sama tidak dikenakan terhadap penjaja warga asing yang hanya diberikan kompaun. Katanya sekiranya DBKL mengenakan tindakan sama seperti mana yang dikenakan terhadap warga negara dengan merampas barangan jualan mereka, ia pasti mampu menangani isu penjaja warga asing yang semakin keras kepala untuk terus berniaga sungguh pun larangan dan amaran sudah diberi. Tambah pemerhati, situasi di Kuala Lumpur yang sepatutnya menjadi lokasi tumpuan masyarakat dan pelancong kini tidak ubah seperti pasar malam dengan dibanjiri penjaja warga asing berniaga di merata-rata kawasan. Katanya Kuala Lumpur sebagai Central Business District CBD atau daerah pusat perniagaan seharusnya mencontohi negara CBD lain seperti Singapura, Jepun dan London yang bebas daripada sebarang aktiviti menjajah. Pemerhati berkata demikian sebagai reaksi kepada video tular memaparkan tindakan degil penjaja warga asing yang kembali beroperasi menjual jagung bakar berhampiran KLCC sungguh pun telah dikenakan tindakan oleh DBKL. Lebih parah, video yang tular sejak Rabu itu turut mendapat kecaman netizen yang mempersoalkan kenapa di sebalik tangkapan dibuat DBKL terhadap warga asing namun mereka masih tidak hantar pulang ke negara masing-masing dan terus diberikan pelepasan. Netizen turut mendakwa DBKL kini tidak ubah sebagai hanya satu bahan jenaka apabila rata-rata pegawainya terlibat rasuah dan dengan mudah melepaskan pesalah terutama warga asing setiap kali mendapat sogokan. Sebelum ini Berita 757 berkali-kali melaporkan pandangan pemerhati sama yang berpendapat pegawai penguatkuasa hanya akan menjalankan operasi sekiranya Putrajaya mengeluarkan arahan operasi berjadual. Katanya sikap acuh tidak acuh ini terjadi kerana terdapat unsur-unsur rasuah di balik tirai antara pihak penguatkuasa dan penjaja warga asing terbabit yang mengakibatkan masalah ini terus berlarutan. Malah tambahnya hal ini juga menyebabkan penjaja warga asing semakin naik lemak dan terus-menerus berani mengabaikan peraturan negara dengan giat menjalankan perniagaan mereka secara haram di sekitar ibu kota.